Inilah dia bot pameran yang cikgu buat sendiri. Macam cantik tak? Cantik kan? Okey, kalau nak tahu, kayu ni adalah kayu pine. Yang mana cikgu tebuk sendiri dan lekat menggunakan wall plug. Kalau kamu nak tahu, ya, kayu ni adalah bersambung, ya, dua kat sini dengan menggunakan teknik tanggam. Ini adalah kepakaran yang cikgu belajar daripada YouTube lah. Kemudian kita cuba buat sendiri. Alhamdulillah dia boleh bersambung, nampak? Sebenarnya ada dua ni satu, ni dua. Okey, ramai yang bertanya kan, kalau tampal lukisan kat sini, lukisan ni rosak tak kena hujan panas? Dia sebenarnya kena, cuma kesan air tu yang tempias tu sikit je. Sebab kalau kamu perhatikan betul-betul dekat sini ada jaring, nampak ni? Dengan ada jaring ni, maka hujan yang kena tu menjadi sikit je lah yang kena pada lukisan ni, ya. Selain daripada jaring, cikgu juga sembur je sebenarnya. Cikgu sembur di belakang setiap kertas lukisan ni dengan water repellent, ya. Apa-apa jenis semburan water repellent kamu boleh guna. Sama ada acrylic coat yang water repellent dan juga silikon, ya. Spray silikon. Kamu boleh guna untuk prevent belakang lukisan tu daripada tempias air hujan. Tu sebab dia tahan lama, nampak ni. Dah setahun sebenarnya, ya. Lukisan ni dilekat di sini. Okey, kalau orang tanya kenapa tak tutup je terus belakang bot ni dengan papan terus. Okey, bagi cikgu, ya, supaya cikgu masih lagi nak cahaya sebenarnya. Kalau tutup terus dia jadi macam gelap sikit. Dan juga pengudaraan dia. Sebab bot ni dia ruang ni dia betul-betul berhadapan dengan pintu masuk studio. Jadi apabila angin ditiup, cikgu masih nak lagi angin tu masuk, ya. Jadi pengudaraan menjadi lebih baiklah, lebih kurang macam tu. Jadi itulah sedikit cerita tentang bot pamerannya. Cikgu cuba untuk menggunakan sebanyak yang mungkin ruang yang ada untuk tujuan pameran. Jadi apa pendapat korang? Okey ke? Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum.